dan menjelaskan bahawa antara sebab pengampunan dosa ialah perbuatan si hamba yang berdoa kepada Allah seraya meminta pengampunan Allah di samping beristighfar dengan tulus ikhlas dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah. Ya. 3. Pengampunan dosa ialah dengan penutupan suatu dosa itu daripada pengetahuan manusia. Dan ini antara maksud pengampunan dosa. Siapa sangka? Gariskan. Penutupan suatu dosa daripada pengetahuan manusia. Yang ini orang lain tak tahu dosa kita itu. Ini salah satu bentuk pengampunan. Di samping memaafkannya dengan tidak mengenakan sebarang hukuman. Gariskan. Ini antara pengampunan, erti pengampunan yang kedua. Ya. Yang ini barangkali pengampunan itu dengan hanya maksud yang pertama. Dengan hanya ditutup daripada pengetahuan orang. Tapi di akhirat dihukum. Tapi kita nak kedua-dua itu, kan? Betul? Kita nak supaya dia ditutup daripada pengetahuan orang, dan kita nak juga supaya kita tidak dikenakan sebarang hukuman. 4. Wahai anak Adam, sepanjang engkau memohon kepadaku sehingga akhir, perbuatan si hamba berdoa kepada Tuhannya akan mengundang pengampunan ke atas dosa-dosanya. Sekiranya doa itu dipanjatkan dengan penuh pengharapan tanpa rasa putus asa di samping bertaubat daripada dosa-dosa yang lalu. Allah Maha Pengampun, Dia mengampuni dosa-dosa hambanya walau sebanyak mana pun ia diulang-ulang. Walau sebanyak mana pun diulang-ulang. Apa maksudnya? Jangan pernah kita jemu daripada istighfar dan bertaubat. Sebab syaitan dia membisikkan bisikan dia. Sekiranya kita buat satu kesalahan, na'udzubillah, dan kita bertaubat, tapi ada tak kemungkinan kita ulang balik kesalahan tu? Ada apa tidaknya. Tapi bila kita dah ulang kesalahan yang kedua itu atau ketiga, keempat kali, datang pula bisikan, engkau ni asyik buat benda yang sama je, tak payah kau nak bertaubat lah. Jangan. Itu bisikan syaitan. Walaupun benda yang sama. Sebab kebiasaannya itulah dia kita. Bila kita dah buat dosa, waktu kita ulang balik, biasanya kita ulang dosa yang sama, kita buat dosa yang lain pula. Ada ke orang mencuri, kemudian dia mengumpat pula, kemudian dia membunuh, kemudian dia buat ni, kemudian dia buat palsu hadis pula. Tak ada. Biasa kalau manusia tu, dosanya itulah dia. Kan? Dan bila bertaubat, taubatnya lah hampir sahaja daripada dosa yang sama. Ya. Mengumpat ke apa-apalah. Jangan rasa jemu bertaubat walaupun daripada dosa yang sama. Ya. Engkau akan binasa apabila engkau berhenti daripada bertaubat. Ya. Itu talbis iblis memperdaya kita supaya kita berhenti daripada bertaubat dengan macam-macam sebab dan alasan.